Petang semalam, saya tak sempat nak singgah dan lihat kawasan pantai di sepanjang perjalanan menuju ke Non Nang Paya Viewpoint. Keadaan jalan agak gelap lepas matahari terbenam. Jadi pagi ini saya ambil kesempatan untuk datang semula ke sini. Alang-alang kami tiada plan khusus untuk hari ini. Tak rugi apa-apa pun kalau pergi ke tempat yang sama berulang kali. Lagipun petang semalam kawasan pantai ni kelihatan agak menarik dan meriah. Laluan tepi pantai yang agak berbukit dan berselekoh membuatkan seolah-olah kita berada di kawasan pulau. We're holding out to bring it all home. We're holding out to bring it all home. When we're gone, when the walls come down, hear the call. It's on you now, now. Kami kemudiannya meneruskan perjalanan ke Pattaya Chonburi. Tak jauh pun dari Chantaburi. Seperti semalam, kerana nak lengahkan masa, kami ambil keputusan untuk guna laluan pantai. Laluan pantai ke Pattaya juga akan melalui wilayah Rayong. It's on you now, now. It's on you now. Rancangan kami pada hari ini adalah untuk bermalam di Pattaya sahaja, memandangkan minggu ini adalah minggu Burapa Bike Week. Bolehlah singgah untuk lihat-lihat suasana Burapa pada tahun ni. Esok malam kami dah berjanji untuk berjumpa dengan sahabat kami pula, iaitu Lan dan Erin yang fly dari KL untuk hadir ke Burapa. Mereka pada asalnya nak ride ke sini tapi tukar plan dek kerana kekangan masa. Yang tiga tu sedap. Dia boleh 14 terima. Tapi 14 tu, 14 terima tu dah berbaca. Tapi 2 3 tu sedap. Berhenti. Dia tolak janji. Kau hari lah? 3 minggu. 3 minggu. Macam masuk dari mana? Sampai border Vietnam. Dia masuk lah. Dia masuk ikut mana? Memang tu ikut atas. Empat luar ikut. Oh, apa yang tadi Abang baru ni? Osman Abang tak mau masuk? Ya ke? Dia tak isi borang kot. Yang online tau? Tak tahu lah. Patutnya kalau tak isi pun, tadi tu boleh isi je. Orang tahu tu isi kat situ je. Saya masuk paling sedap masa ikut ban pakat. Ban pakat dia jaga paling senang. Sekarang ni ban pakat Osman nak tinggal sana. Ban pakat sedap. Lepas tu ban pakat, kalau dia nak masuk kan, orang masuk laut, tak kena pau, masuk ikut stone track pula. Masuk ban pakat, dia kata, Dia tak. di stone track, masuk ikut Taugen Island tu. Taugen Island tu. Tak kena pau pun, $30 je. Kita pun insurans, SIM card, ejen atas. Ejen. Orang kurang masuk itu, ejen pun ada satu tu. Border kecil je. Border besar, border batu. Macam Luar lalu. kurang orang lokal je. Kena jauh ni. Kalau kita masuk atau tinggal tu ada dengan PPT Mas Andi. Lain pun orang lokal bergerak je. Apa ini? Dia budak-budak di kaki dan datang mesti bising. Sebab tiba-tiba kali kan main 3 lori naik loader kan. Datang bising, boleh datang tu. Boleh bagi warning tu. Kalau kau buat, kat mana kau tidur, cuma orang boleh datang pun dah. Kau tidur pun dia dah takut. Hai, orang kita ni. Malay.
apa lepas ni? ไหนจ๊ะ ผัดกะเพรา ผัดกะเพราไหนกะเพราเนื้อนะอยากกินอะไรยัง beef Ni lah. Baik tak? ไหนทอดไหน Xong. ข้าวอ่ะ Mai main ni. สองชิ้น Oh, boleh. Wasting time, filling space, walking round until my body aches. Just waiting for you to get home, so I can call you, so I can see you, so I can hold you. I'm forever changing. I hope that I don't fall. Some part of my heart can take it. Please, it's come and go. I hope that I don't. Please, it's come and go. I hope that I don't. Please, it's come and go. Trying to hide in the busy streets, moving free without a plan. Leave my footprints in the sand. Is it possible? Possible? Unafraid, I'm escaping and Satu perkara yang saya rasa ramai rider-rider kita semua maklum, bila kita ingin pergi ke Pattaya, suka atau tidak, kita akan tetap kena guna laluan ke Bangkok. Dan bila menunggang motosikal di pesisir Bangkok, kita akan terpusing-pusing sikit sebab motosikal tidak dibenarkan menggunakan laluan lebuh raya. Salah satu pilihan laluan untuk motosikal ialah menggunakan perkhidmatan feri di Samud Prakan. Bagi saya, laluan ini adalah laluan yang boleh dikatakan sebagai paling mesra big bike. Walaupun masih lagi melalui jalan yang agak sesak, tapi tak berapa jauh sebelum kita masuk semula ke jalan utama di Samud Sakon dan seterusnya ke Samud Songkram. so I can call you, so I can see you, so I can hold you. I'm forever changing. I hope that I don't fall. Some part of my heart can take it. Please, it's come and go. Sepanjang perjalanan hari ini menuju ke selatan, kami tak singgah mana-mana pun. Saya hanya ride sepanjang hari, cuba capai jarak sejauh mungkin. Selagi badan larat, saya teruskan. Tapi sewaktu berehat di Kun Sarai Chumpon, saya fikir elok juga saya detour sikit ke Ranong. Kurang sikit rasa bosan bila tak lalu jalan yang sama masa mula-mula naik 3 minggu lepas. Dari Ranong, saya akan balik semula ke arah Suratani, berpusing sikit sebab saya nak lalu ke arah Kausok. Saya ada dengar laluan ni boleh tahan juga pemandangannya.
Apabila kita berada di wilayah Ranong, ada beberapa tempat yang menjadi trademark wilayah ini. Salah satunya adalah Bukit Botak Ranong atau lebih dikenali sebagai Pukau Ya. Ketika kami sampai, kawasan ini berada dalam keadaan yang agak kering dan keadaan rumput sekitar berwarna coklat dan kekuningan. Masa yang terbaik untuk ke kawasan ini adalah sekitar musim hujan, di mana ianya akan lebih kehijauan. Tapi bagi saya, walau musim apa pun kita datang, tempat ini tetap mempunyai pemandangan yang unik. Kami tak habiskan masa yang lama di sini. Sekejap je sampai helmet pun tak buka. Cukup sekadar dapat rakam video dan gambar sahaja. Dengan kawasan sekeliling yang agak lapang dan tiada tempat untuk kami berteduh membuatkan kami tak stay lama. Silau dek cahaya matahari yang agak kuat. Sebelum check-in ke hotel, kami singgah di kedai 7 untuk beli sedikit bekal untuk makan malam nanti. Entah kenapa saya rasa agak malas nak pusing-pusing sekitar bandar Ranong pada kali ini. Mungkin lebih kepada malas nak bawa motor sebenarnya. Laluan dari Ranong ke Khao Lak merupakan laluan pantai sepanjang Laut Andaman. Dulu pada tahun 2013 saya ada singgah di sebuah pantai yang dinamakan Pra-Pras Beach. Seingat saya, pantai ini merupakan pantai yang sangat landai. Rasanya mungkin pantai yang paling landai yang saya tahu di negara Thai. Waktu air surut, garisan pantai memang agak jauh menuju ke laut. Tapi keadaan ada sedikit berbeza ketika saya sampai pada kali ini. Walaupun garisan pantai sudah semakin dekat, tapi keadaan pantai ni masih lagi agak cantik. Kedudukannya yang agak terpencil dari jalan besar membuatkan pantai ini tak berapa terkenal. Pantai yang agak sunyi tanpa sebarang kemudahan seperti tandas awam atau pondok. Yang ada hanya papan tanda nama pantai ini sahaja. Walaupun perbezaan lebih daripada 10 tahun, keadaan sunyi pantai ini sama saja, tetap tak berubah. Lebih 30 minit juga kami duduk di sini. Tak ada siapa pun lalu atau keluar masuk di kawasan ini. Apa yang saya perhatikan ialah
Sepanjang perjalanan dari Ranong ke Pangah, terdapat agak banyak surau-surau dan masjid kelihatan di tepi jalan. Ini menunjukkan terdapat komuniti Islam yang agak besar menetap di sini. Jadi untuk makan tengah hari di kawasan ini tiada masalah sangat untuk kami kerana terdapat agak banyak gerai makanan Islam. Dari Takwapa saya ambil laluan menuju ke Surat Tani yang juga akan melalui Taman Negara Khao Sok. Taman Negara Khao Sok merangkumi sebuah tasik buatan manusia yang dinamakan Tasik Rajaprabha. Tasik ini juga terkenal dengan gelaran The Guilin of Thailand. Kami check-in berhampiran dengan simpang jalan utama untuk ke empangan Rajaprabha pada malam ini. Esok pagi baru kami merancang nak ke sana. Sambil-sambil tu saya nak cuci motor saya di sini. Dah kotor sangat keadaan motosikal saya ni. Saya check out agak lewat pada hari ini. Rasanya semenjak 2-3 hari yang lepas saya dah jarang check out awal ataupun mulakan perjalanan pada waktu pagi. Mungkin sebab dah semakin kurang bersemangat untuk ride. Kami akan menuju ke empangan Tasik Rajaprabha yang terletak tak jauh dari hotel. Lebih kurang 1 jam perjalanan. Empangan Tasik Rajaprabha adalah checkpoint terakhir kami dalam ride pada kali ini. Sebenarnya kalau nak tengok tempat yang digelar Guilin of Thailand tu kena naik bot sewa. Kawasan tu tak nampak dari kawasan viewpoint empangan. Memandangkan hanya kami berdua, kami batalkan niat nak sewa bot ke sana. Mungkin lain kali pada masa akan datang kalau ada rakan-rakan saya ajak lagi ke sini baru saya pergi kot. Bajet tak berapa mengizinkan untuk kami pergi pada kali ini. It's all on you now. It's all on you. It's all on you now.
Lepas ni dah tak ada tempat yang nak singgah sepanjang perjalanan balik ke Kuala Lumpur. Pejam celik, dah lebih 3 minggu saya keluar merantau dengan isteri pada ride kali ini. Cepat rasanya masa berlalu. Alhamdulillah, Allah beri keizinan untuk saya jalan-jalan dan explore dengan motosikal tanpa sebarang isu atau perkara serius yang terjadi sepanjang perjalanan. Mungkin ada beberapa perkara kecil seperti kesihatan saya yang tak berapa baik dan insiden motor tumbang. Namun saya anggap bahawa sedikit kesusahan itu bukanlah hukuman tapi sebagai pengalaman.